Okay guys, hari ni projek abang kita tukar brake drum ke brake disc. Alright guys, okay, projek hari ni guys. Projek hari ni motor abang ni NWX V1 ataupun kalau Indonesia dipanggil Aerox V1. Abang nak tukar daripada brake drum ke brake disc. So nanti abang akan bagi tahulah apa yang perlu korang beli. Okay. So abang memang tak suka sebenarnya motor brake drum ni, sebab brake drum ni dia kurang mencengkam kalau dah lama pakai. Kita tak servis dia punya drum tu, habuk-habuk dalam tu memang susah nak grip. So abang buat keputusan nak tukar ke brake disc. Okay, sebelum ni abang dah buat survey dah buat survey dalam YouTube, dalam Facebook. Dia ada banyak cara sebenarnya untuk kita nak tukar brake disc ni. Satu cara yang paling senang tapi mahal lah, kita tukar satu set. Dia punya swing arm and mag, lepas tu rim and mag, lepas tu kulit engine yang belah belakang ni. Dia kalau kita tak tukar okey je, tapi ramai kalau orang buat dia tukar sebab dia ada nampak mangkuk drum. So bila pakai rim and mag, mangkuk tu nampak lah. So korang boleh cari sendirilah dalam Facebook. Ada orang cakap macam tu lah. Yang tu kos dia dalam 1000 lebih. So abang ambil keputusan untuk ambil yang murah je. Abang beli rim disc, semua kelengkapan ni pakai rim asal je. Alright. So jom kita tengok apa yang perlu korang beli. Okay guys, so benda pertama yang korang kena beli, abang beli satu set ni. Satu set ni dia untuk NMAX brake disc saja dengan kaliper. Yang ni abang beli harga RM89.87 dalam Shopee. Nanti korang boleh tengok link yang abang beli ni, semua ni abang akan letak link. Okay. Yang pertama, yang kedua korang kena beli ni. Dia punya bracket ni. Bracket ni dibagi satu set. Yang untuk kita tebuk dekat rim asal ni, dia ada bracket dia. Yang ni abang beli RM67.22. Dia satu set lah. Dia ada dia punya ni, lepas tu ni, lepas tu ni. Yang ni harga RM67.22. Yang ketiga, korang kena beli hose kabel ni yang 210mm. Abang beli yang jenama Yamaha. Yang ni harga murah aja, RM23.66. Okey. Yang last kali korang kena beli brake pump lah. Master pump. Yang ni harga RM21.75 je. Dia macam ni guys. Untuk sebelah kiri guys. Jangan tertukar sebelah kiri. Sebelah kiri. Okey. So harga korang boleh tengok abang dah letak print screen tu. So total semua ni 4 barang ni, semua total 4 barang ni, disc dengan brake pump, bracket, satu set bracket, kabel hose dengan brake pump ni RM202 saja guys. RM202. Okay. So tanpa melengahkan masa lagi, kita try buat lah. Abang pun tak tahu lagi boleh buat ke tak, tapi tengok dalam YouTube, dalam Facebook orang buat, memang boleh guys. So abang beli asing-asing guys. Beli asing-asing dapat murah. Ada je dalam Shopee jual satu set semua ni RM400 lebih. Abang fikir juga kenapa jadi bila jual satu set jadi mahal, tapi bila beli satu-satu dapat murah.
Tu abang tak pastilah. Mungkinlah seller tu dia fikir orang beli dengan dia satu set tu tak payah fikir dah benda lain. Yang ni sesuai ke tak, yang ni sesuai ke tak perlu fikir dah. Semua dah satu set. So abang buat keputusan untuk nak jimat, beli asing guys. Beli asing. So korang boleh tengok link dekat channel ni. Dekat video ni ada link Shopee. Korang boleh klik terus beli yang abang beli punya. Alright. Okay guys, abang tunjuk video dekat lah supaya korang nampak jelas guys. Okay, yang pertama korang kena beli satu set ni. Satu set ni dia memang jual satu set guys. Satu set ni RM89.83 guys. Apa yang ada dalam ni? Master pump. Master pump ni dia memang bracket untuk yang untuk NMAX lah. So nanti kita tak payah buat apa-apa. Nanti kita masuk je kat bracket yang ni. Okay, abang nak tunjuk master pump. Dia macam ni guys. Master pump NMAX. Master pump NMAX. Dia dah ada dia punya skru ni untuk hose. Dah ada kaliper. Lepas tu ada disk. Harga RM89.83 guys. Satu. Benar, satu dah settle dah. Lepas tu abang beli satu set bracket ni. Satu set. Yang ni duduk dekat tayar, dekat rim tu. Nanti kita akan tebuk. Atas ni dia ada disk. Yang ni bracket dia. Lepas tu dia bagi skru lah. Okay. Yang ni harga RM67.22. Yang ni dengan yang ni datang dari Indonesia guys. Kat sini mungkin tak ada lah sebab benda ni custom kan. Custom. Dia punya ni nampak macam tak, dia finishing dia tu tak okey, tapi tak apalah sebab dia besi guys. Okay. So benda ketiga, korang kena beli hose. Hose yang panjang 210mm. 210mm yang original Yamaha NMAX. Yang ini harga dia RM23.66 je. RM23.66 je. Okay, yang terakhir guys. Yang terakhir master pump. Master pump yang belah kiri guys. Jangan beli yang belah kanan. Belah kanan dia akan terbalik lah. Dia macam ni kan, belah kiri. Kalau belah kanan dia macam ni. Tapi terbalik lah dia punya apa ni, dia punya tangki ni, tank. So 4 barang je guys. So korang boleh beli, klik je link yang abang bagi ni, beli je. Tak payah fikir lah. Brake pump tadi harga RM21.75. So total semua ni 4 barang. 1 2 3 ni 4. Total dia RM202 je guys. Abang tak faham macam mana yang jual satu set tu. Yang jual satu set semua ni dah ada ni 400. Tapi abang beli satu-satu dapat 200 je guys. So kita akan mulakan pasang lah. Benda dah komplit dah. Kita akan mulakan pasang. Okey, jom. Okey, sebelum korang buang tayar ni, kita nak buang tayar ni, kita kena buka penutup radiator ni dengan exhaust. Penutup radiator ni ada 3 skru. 1 2 3. 1 2 3. Okey, kita buka ni, lepas tu kita buka exhaust. Exhaust ni sini 1, bawah ni 2. Lepas tu kita buka kat bawah ni lah, kat silinder head. Okey, abang buka So video ni abang tak ambil lah. Alright. Okey, sudah buka dah dia punya cover ni. Cover radiator dah buka, exhaust dah buka. So dia macam ni lah. Nanti kita akan buka ni, buka absorber dengan swing arm ni. Untuk buka ni kita buka nak tayar dulu. Lepas tu kita akan buka skru ni, skru absorber ni, tarik keluar. Alright.
Okay, untuk beka ni guys, dia guna Allen key yang bintang tu. So abang beli yang ni guys. Beli yang ni dekat DIY. Ingatkan yang nombor 2 ni. Sekali test nombor yang paling besar ni, nasib baik lah ada T50 yang paling besar ni guys. Untuk buka skru absorber ni atas dengan bawah. Dia pakai special tool. Jarang orang guna ni skru macam ni. Okay, so abang nak buka semua ni skru ni. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, abang nak buang apa ni, swing arm. Alright, so video abang tak ambil lah, video untuk buka. Okay, swing arm dah buang, absorber belakang sebelah kanan dah buang. So macam ni, tinggal senang je guys nak buang. Okay, so kat sini dia ada boost ni. Boost ni memang tak pakai guys. Boost ni tak pakai dah. Okay, dia akan guna benda ni sebagai boost. So kita ukur dulu. Kalau rim original NVX, kalau yang tepat ada lekuk ni untuk disc, sini skru untuk disc, dia selang sendiri guys. Disc. Yang kat tengah ni kita letak atas ni guys, atas dia punya batang ni. Dia akan kena tepat guys. Sini ni kena atas ni, atas batang ni. Yang ni kena atas batang ni. So kita tanda lah, tanda dengan marker ke apa ke. Sini 3 ni untuk kita tebuk rim ni. Okay, abang tanda dulu, nanti abang akan tebuk lah. Alright. Okay, abang nak tunjukkan pemasangan bracket guys. Pemasangan bracket ni bracket ni dia dua macam ni guys, macam ni. Nampak tak, dia ada lubang ni untuk exhaust ni. Yang ini ni, cuma yang asal skru dia macam ni. Tapi bila kita nak pakai brake disc custom ni, kita kena tukar pakai skru ni, tapi ikut belakang. Ikut belakang ni, ikut belakang macam ni. Letak ni dulu, masukkan kat sini, masukkan 2 ni, yang letak macam ni guys. Macam ni guys. Salah lah, macam ni lah. Sini dah satu, sini. Macam ni. Okay, sekejap abang nak pasang sekejap. Alright. Okay, macam ni. Kita skrukan dia. Skru jadi pasang kita balik lah, pasang belah dalam. Asal exhaust, untuk bracket exhaust ni pasang yang dekat luar, tapi yang ni kita pasang belah dalam. Lepas tu kita akan ketatkan dengan skru ni je. Kita ketatkan exhaust. Alright, sekejap abang pasang dulu. Okay, sudah siap pasang bracket guys. Macam tu je bracket dia, ngam-ngam. Yang lubang 2 kat sini untuk kaliper. So skru daripada belakang masuk keluar, yang ini daripada belakang masuk keluar. Nanti exhaust akan sangkut kat sini lah. Exhaust akan sangkut kat sini. Kita guna skru ni, dia jadi terbalik guys. Macam tu. Ketatkan exhaust dengan skru ni. Dia dah bagi dah skru ni. Alright. Ini nak buang kabel brake drum, nak buang semua, nak buang. Alright. Okay, lubang yang untuk nak gerakkan drum tadi ni, abang dah tutup dah. Dah buang ni, buang dia punya ni, yang
masuk dalam ni. Abang dah buang dah. Masukkan skru, tutup. Tak nak nanti masuk habuk ke apa ke dalam ni. Alright, settle. Okay, sudah masuk semua. Cuba pusing. So tayar dah elok dah berpusing, tak ada sangkut mana-mana. So kita boleh tebuk lah, tebuk rim. Alright, settle guys. Wah, cantik lah. Pakai brake disc belakang NVX. Alright, so kita tebuk rim. Okay, abang tampal dengan masking tape ni supaya tak nak yang bergerak. Lepas tu abang guna marker pen ni lah, tanda 3 lubang ni untuk kita tebuk. Okay, so abang tanda dulu, nanti abang tunjuklah abang akan drill lah. Alright. Okay, sudah tanda tadi. Ni ada ni, dia punya tanda tak nampak. Dalam kamera ni tak nampak sangat, tapi dekat luar ni nampak lah. Okay, so abang akan tebuk lah. Alright. Okay, dah siap tebuk guys. Nanti abang akan pasang ni lah dengan abang akan ketatkan semua. Nanti kamu masukkan tayar dekat motor lah. Tebuk macam ni guys, tebuk macam ni je, biar skru ni masuk gitu je. Setengah orang ni dia buat trik kan, tapi trik rasanya macam tak ketat lah, sebab dia punya ni nipis je. Kita letak ni, lepas tu letak belakang dalam, bahagian dalam tak skru. Dah siap pasang dah. Dah siap pasang. Pasang piring disc ni. Kat dalam ni letak skru guys. Letak skru macam ni guys. Letak skru macam ni untuk nak confirm lah, untuk ketatkan dia tu. Dah settle, kita pasang. Sudah siap pasang guys. Siap kaliper dah, brake disc dah siap dah. Brake baru lagi, bunyi kaliper, brake pad. Settle guys. So boleh masukkan exhaust, absorber, lepas tu kita bleeding balik. Alright. Di sini dah masukkan brake lever ni. Dah masukkan brake lever, dah masukkan kabel ni, hose. Masuk ikut sini. Keluar ikut sini. Ini bracket yang kabel untuk brake tadi. Abang guna kat sini. Nanti ketatkan dengan cover radiator tu. Masuk sini ke sini. So sekarang abang nak bleeding lah. Nak masukkan brake, minyak brake ikut sini, tendang naik. So jomlah. Abang dah longgarkan ni. Lepas tu kita tekan dengan biji gari ni. Masuk sampai penuh atas, kita berhenti. Kita guna dot 4. Alright. Dah siap dah bleeding. Brake dah dah. Cuma sekarang ni abang nak tebuk cover set lah, bagi dia sama ni. Buat macam ni guys. Letak dulu ni, pasang dulu siap-siap, biar betul-betul kedudukan dia ni. Kita ukur dengan ni, lubang side mirror ni, biar betul-betul masuk sini. Lepas tu lubang side mirror ni biar betul-betul masuk sini. Ni. Lepas tu kedudukan dia dah betul dah. Kedudukan dia dah betul tu, abang nak tampal masking tape, buat mark. Lepas tu buang ni kejap.
buang ni. Lepas tu kita masukkan cover set, kita letak balik masking tape tu. Masking tape tu kita tampal kat sini, kita boleh macam ni lah. Lepas tu kita tebuk cover set tu lah, ikut ni lah. Alright. Ok, dah tanda dah. Ni lubang side mirror, ni apa ni, tank minyak. So kat sini kita ketatkan. Nanti kita angkat je. Macam ni guys. Kita angkat je. Angkat macam tu. Ok, lepas tu kita akan buang ni jap. Kita masukkan cover set, ketatkan dengan skru elok-elok. Kita letak ni balik. Kita masukkan cover set. Alright. Ok, dah masuk cover set. Kita letak biasa-biasa dulu. Lepas tu kita akan letakkan balik benda ni guys. Ok, dah settle guys. Ok, macam ni lah. Lepas tu abang akan tanda lah. Abang akan tanda semua ni. Nanti nak potong, kita potong kasih besar sikit, macam ni, luas sikit. Alright. Guys, dah siap guys. Ini sebelah kanan yang sedia ada. Yang ni yang abang tebuk lah. Ada sikit nampak macam tak cantik tu, tak apalah. Motor kita yang buat. Alright. So nak pasang lah. Okey. Nak tengok ngam ke tak. Tadi memang dah ukur dah. Kan takut lari je. So kita pasang sekarang. Dah siap guys. Dah siap. Nampak macam tak ngam pun tak apalah. Lebih kurang je dengan yang ori ni. Okey lah. Alright. So kita pasang cover set balik lah. Okey. Okey, dah siap dah. Dah siap pasang semua. Di belah kanan yang dia ada, yang ni abang tebuk buat sendiri. Okey. Alright. Okey, cantik lah. Dah siap pasang dah. Sekejap lagi kita test. Alright. Selesai guys. Tak susah dan tak senang lah untuk buat sendiri. Banyak benda renyah-renyah. Okay, so best lah. Belakang dah jadi brake dish. Alright. Okay, kita cuba test brake. Okay, brake belakang lampu nyala. Sebab switch dia kita sambung direct je. Dia punya ni dia ada connector, masuk je. Tak ada usi apa-apa. Alright. Jadi sampai alright, selesai guys. Okey, settle guys. Abang buat projek tukar brake disc belakang. Daripada brake drum tukar brake disc belakang. So sebenarnya dah lama dah abang plan nak tukar brake disc ni, cuma belum ada masa lah. So ni dah settle lah. Banyak dah motor ni abang buat projek. Dulu abang tukar cover set ni. Lepas tu abang buat meter abang dah sambung, abang buat sendiri. So letak masa buka tu terus tak
stiker color bawah tu. Korang boleh tengok kat channel. Alright, so selesai lah, semua dah settle lah. Brake pun tadi test sampai tayar belakang apa ni orang panggil grip, betul-betul grip lah. Alright, so pada korang yang rasa macam nak tukar juga brake disc belakang, boleh je korang ikut tutorial ni. Pada korang yang memang betul-betul tengok video ni sampai habis, memang korang legend lah. Alright, so terima kasihlah kerana menonton. Video ni sangat panjang, tapi tak apalah, ada manfaat yang korang akan dapat. Alright, Assalamualaikum.